Alatas. Satu ini, kita jangan mudah percaya. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita rujuk. Kita double check dan double confirm. Tapi kalau tetap sama juga keputusannya yang diberikan daripada orang-orang yang kita kenali, barulah kita buat langkah-langkah. Langkah kita ni bukan untuk percaya dengan apa yang disampaikan, tetapi untuk keselamatan diri kita. Dia katakan wajib, sebagai seorang Muslim, wajib untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Sebab itulah kalau orang tu mati, terjun diri, bunuh diri, homicide, kata beliau, dah tak baik alamatnya. Jadi wajib untuk jaga keselamatan, jangan sampai merbahayakan diri sendiri, kata Encik Said Alatas. Jadi maka itu kita boleh percaya, tetapi bukan percaya kerana apa yang disampaikan, tapi percaya kerana kita nakkan diri kita selamat. Itu saja. Terima kasih Encik Said Alatas. Wah, dah lama tak dengar berita Encik Said. Sibuk ke atau macam mana? Mungkin bertugas lah. Ada yang kata Cik Said ni memang orangnya baik, dah jumpa orangnya. Jadi ada yang tanya-tanya pada saya, nombor Encik Said Alatas. Sebenarnya saya tak boleh berikan. Bukan apa, sebab Encik Said sendiri memberitahu saya nombornya bukan untuk dikongsi lah. Beliau ke udara ataupun kirimkan mesej ini semua hanya untuk memberikan pendapat pandangan, bukanlah untuk advertise nak beri berubat kepada sesiapa. Jadi saya menghormati permintaan beliau.